Filem yang aku sangat excited nak tonton Mat, dan dah lama gila tunggu sebab ia membabitkan orang-orang yang di depan dan belakang tabir yang bagi aku bisa menceritakan apa yang terjadi pada tahun 80-an tu dengan baik. Bukan saja kepada penonton Malaysia tapi juga kepada penonton luar negara. Malang sekali selepas lebih kurang 10 tahun menunggu kemunculan filem ni di layar perak, kita dapat berita yang filem ni tidak lagi akan diteruskan. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Dan hari ni kita nak sembang sikit tentang filem Don Red. Sebelum tu terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau anda suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification supaya anda tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. So awal bulan Mac hari tu Pixel Play Entertainment ada rilis satu surat terbuka menyatakan bahawa pembikinan filem Don Red tidak lagi akan diteruskan. Keputusan tu dibuat setelah dapat tahu kata lembaga pengarah SD Guthrie, which is their main target investor, tidak dapat menyediakan dana bagi filem tersebut. But wait, jangan kecam Finas lagi sebelum hampa kata pasal Finas tak bantu apa semua. Finas ada bantu dah. Finas dan Refinery Image, yang ni syarikat Singapura kot kalau tak silap, ada bantu dah. Tapi aku rasa itu more to research kot. Sebab benda ni dah start lama dah tau. Dan kalau hampa tengok tim Don Red ni, mereka bukan main-main tau. Mereka betul-betul nak buatnya sampai mereka interview orang-orang yang terlibat dengan peristiwa Don Red ni. Mereka interview ramai Mak, daripada Tan Sri Khalid Ibrahim kepada Tun Mahathir, sampailah the latest one, kalau tak silap aku lah, Professor Nicholas J. White, author for The Unfinished Business of Malaysia Decolonization, The Origins of the Guthrie Don Red. Tim penyelidik Don Red ni memang betul-betul buat satu research yang secara menyeluruh demi memastikan fakta-fakta yang diselitkan dalam filem tu betul dan tepat, dan senang kata nak ceritakan detik bersejarah Malaysia ni sebaik mungkin dan bukannya halai-balai tau. And itulah salah satu sebab juga kenapa aku support filem ni. Ada sekali tu mereka siap buat trailer, but this one aku rasa untuk minta dana kot, sebab mereka ada buat crowdfunding pada tahun 2018 untuk kutip 2 juta Mak nak shoot filem ni, tapi tak berjaya. Tapi 2 juta tu pada tahun 2018 lah. Pada tahun lalu ni aku tak tahu lah berapa juta nak kena kutip untuk shoot. Dan aku pelik kenapa filem-filem lain boleh je dapat dana yang besar, tapi filem something yang ada potensi Mak untuk kita cecah ke luar negara. Not luar negara saja, tapi dalam Malaysia pun boleh buat office punya, tapi tak dapat dana yang sepatutnya. Dan bila mereka tangguh tayangan sebab tak dapat dana tu pada tahun 2018, waktu tu kita sedih lah kan, sebab tak dapat nak tonton lagi. Tapi the hope is still there. Sebab lepas tu aku rasa last year kot Brown ada tweet cakap kata dia tengah cari bank negara yang terlibat dengan peristiwa Don Red ni, kalau tak silap aku. So waktu tu aku rasa benda ni still ongoing, nice. And then keluar pula gambar dia dengan Professor Nicholas White. Waktu tu kita rasa excited. But then awal March terpaksa umum kata benda ni terpaksa dihentikan. From Hands That Rattle the Queen kepada News That Rattle Our Heart. Sedih lah sebab salah satu filem yang menunjukkan satu dedication, commitment, research yang menyeluruh, yang involve masa yang panjang, tapi terbengkalai juga. Banyak filem Malaysia yang terbengkalai sebelum ni, tapi aku tak tahu pasal Don Red ni. Aku rasa macam aku memang nak dia ditayangkan di layar perak, aku nak dia ditayangkan di luar negara, aku nak sangat. And aku memang teringin nak tengok detik bersejarah ni dari segi filem. Sebab filem ni Mak, dia bukan saja satu medium untuk entertainment, dia juga boleh jadi bahan untuk mengajar, untuk orang kata salah satu tools lah. Contoh, bila kita buat benda tu dengan baik, betul, cikgu-cikgu ataupun orang universiti boleh gunakan filem tu sebagai salah satu orang kata reference, bahan untuk kita ajak kepada anak murid. Buku penting, tapi filem ni can be one of the tools. However, one day aku harap yang kalau ada orang pick up this story, dia filmkan dengan baik lah. Dia tak buat halai-balai. Sebab filem sejarah ni, kalau kita nak hargai dia tu, kita kena make sure dia betul lah sejarah. Ya, akan ada momen yang kita tulis ataupun tambah for dramatic purpose, benda tu faham. But janganlah rewrite sejarah. Kita duk bagi tahu orang, kata suruh support sejarah apa semua, tapi kita pergi tulis balik sejarah jadi kod lain, lepas tu guna ayat kata ini adalah fiction. It's not good lah. Kita boleh pilih jalan A, tapi kita pilih jalan C, sebab kita nak buat duit. Di samping tu aku nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada tim Don Red atas usaha mereka yang dah lama cuba untuk membawa kisah ni ke layar perak. Aku harap kapal yang terhenti ni adalah seketika saja dan akan meneruskan perjalanan. Maybe not this year, but maybe who knows in a few years.
Dan semoga apa yang lepa buat ni dapat menjadi satu inspirasi kepada generasi akan datang, filmmaker punya generasi akan datang, dan juga melahirkan generasi filmmaker yang tahu nilai filem. Dan bagaimana pula dengan hampa yang dapat tahu tentang berita ni? Kongsikan pandangan hampa dekat ruangan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.